Antara perkara yang saya belajar baru-baru ini ialah apabila kita membeli emas yang dicuri, kita sebenarnya boleh dijatuhkan hukuman bersubahat dalam jenayah tersebut. Bermakna, jika pencuri tersebut menjual emas yang dicuri walaupun kepada kedai emas, pekerja tersebut boleh disabitkan kesalahan sehingga terbukti tidak bersalah. Jadi bagaimana untuk anda elakkan dari terjebak dengan pembelian emas curi? Dapatkan emas terus dari syarikat yang dipercayai dan belian terus daripada syarikat, bukan melalui dealer atau individu. Hanya kerana anda ingin jimat beberapa ringgit, anda berisiko untuk dipenjarakan atas sebab bersubahat dalam kes kecurian atau lebih teruk jika melibatkan nyawa. Oleh sebab itu, kesemua pembeli emas public gold perlu berdaftar sebagai ahli untuk pastikan urusan jual beli emas dilakukan dengan public gold sendiri, bukan pembelian melalui dealer. Tugas dealer atau introducer public gold adalah sebagai pemudah cara penyimpan emas public gold yang sudah ada hampir 1.9 juta ahli. Dealer bukan sahaja membantu urusan public gold pengguna, malah dealer public gold berkongsi ilmu tentang simpanan emas yang terbaik. Jadi bagi yang berminat untuk menyimpan emas bersama public gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.